Assalamualaikum dan hai guys, saya Ismail dan selamat datang ke channel Mobile Jaya. Jadi hari ni saya nak buat sebuah video comparison yang mungkin akan menjawab dilema korang. Dekat tangan kanan saya ni ada iPhone 17 Pro Max, sebuah flagship yang memang semua orang kenal. Dan dekat kiri saya ada Honor Magic 8 Pro, iaitu pencabar terdekat yang ada fungsi, ada hardware dan value yang sangat menarik untuk harga dia. Kenapa saya cakap menarik? Kalau korang tengok dari segi harga, iPhone 17 Pro series harga dia start dari RM5,499. Tapi Honor Magic 8 Pro, harga dia start RM4,599 untuk 512GB. Even 1TB punya harga pun lagi berpatutan banding iPhone 17 Pro base model. Jadi dalam video kali ni, saya nak compare kedua-dua smartphone ni. So korang boleh nilai sendiri, smartphone mana yang lebih berbaloi untuk harga dia. So jom kita mulakan video ini. Kita mulakan dulu dengan bahagian kamera. Dua-dua ada triple camera setup. Kalau tengok specs dua-dua phone ni, dua-dua bagi persaingan yang sangat sengit. Macam dekat iPhone 17 Pro Max, Apple kata dia dah ada kamera telefoto 4 kali optical yang lagi improve. Tapi bila kita guna di dunia sebenar, kalau push dari segi zoom tu jauh sikit, saya perasan detail dia mula nampak pecah dan lebih noisy. Tapi dekat Honor Magic 8 Pro, dia ada kelebihan dari segi hardware. Dia pakai sensor besar 200MP periskop telefoto, so dia boleh serap lebih banyak cahaya banding kamera telefoto dekat iPhone. So maknanya tak kisahlah korang zoom 37 kali, 10 kali, gambar tu maintain sharp dan penuh dengan detail. Campur pula dengan night engine dan ada stabilization dengan rating SIPA 55. Ambil gambar zoom waktu malam atau dalam gelap pun, noise control yang ada dekat Honor Magic 8 Pro ni sangat clean banding dekat iPhone. Cuma kelebihan iPhone saya nampak dia punya rakaman video lebih baik. Ni contoh rakaman yang saya dah ambil untuk kedua smartphone ni. Boleh perasan detail dekat video iPhone nampak lebih menyelah. Tapi Honor ada kelebihan lain. Contohnya dari segi AI eraser. iPhone kalau bab ni memang fail. Dan paling best dekat Honor Magic 8 Pro kali ni, dia ada feature Magic Color yang boleh recreate cinematic style daripada gambar lain. So korang boleh dapat looks macam Leica, macam Zeiss. So lagi fleksibel untuk cantikkan lagi gambar yang korang ambil. Seterusnya, benda yang pengguna iPhone selalu komplain adalah masalah line tak kuat. So Honor counter masalah line tak kuat ni dengan adakan chip C1 Plus yang ada dekat Honor Magic 8 Pro kali ni. Yang mana chip ni boleh boostkan signal reception sampai 108% dan lajukan Wi-Fi sebanyak 15%. Maksudnya kalau korang lalu kawasan komersial yang padat, contohnya tempat yang ramai orang pergi atau tempat yang ada signal yang lemah macam parking, Honor Magic 8 Pro akan bagi connection yang jauh lebih stabil banding iPhone. So internet akan lagi laju dan bila buat call pun tak mudah drop dengan chip C1 Plus RF enhancement yang ada dekat Honor Magic 8 Pro ni. Seterusnya, saya nak cakap dari segi bateri untuk kedua phone ni. Walaupun iPhone 17 Pro Max ada bateri yang paling besar dalam sejarah iPhone, dia masih tak boleh lawan dengan apa yang Honor buat. Honor Magic 8 Pro ada bateri gegasi 7100 mAh, yang mana benda ni possible sebab ada teknologi bateri silikon karbon. So untuk heavy user, phone Honor ni senang sangat nak tahan 1 hari penuh dan even boleh tahan 2 hari lebih kalau korang guna cermat. Dan bahagian paling ketara, semestinya dia punya charging. iPhone 17 Pro series dia punya charging maksimum sampai 40W je. Itu pun charger kena beli asing. Tapi untuk Honor, dalam kotak dah siap bagi charger yang mana support 100W Honor Supercharge dan 80W untuk wireless. Dan untuk screen, dua-dua guna panel OLED, dua-dua saiz besar, dua-dua memang color cantik. Tapi dari segi kecerahan screen, Honor boleh pergi sampai 6000 nits, jauh lagi terang banding iPhone 17 Pro Max yang hanya boleh capai sampai 3000 nits saja. So screen dekat Honor ni lagi mudah nak tengok, lagi-lagi bawah sinaran matahari yang terik. Lepas tu dekat Honor Magic 8 Pro ni ada PWM dimming sampai 4320Hz. Kalau dekat iPhone dia masih lagi 480Hz. So lagi tinggi dia punya Hz, lagi kurang flicker dekat screen supaya mata korang tak cepat penat. Kalau korang jenis mata yang sensitif ataupun suka main phone sebelum tidur, phone Honor lagi friendly untuk mata korang sebab dia ada hardware level solution macam fungsi circadian night display. Dari segi ketahanan, saya nampak Honor Magic 8 Pro ni ada protection yang lagi banyak. Contohnya ada Nano Crystal Shield, ada 5-star drop resistant dan ada IP69 dan IP69K. Maksudnya, phone Honor ni boleh tahan air tekanan tinggi yang mana jauh meninggalkan iPhone yang ada IP rating IP68 untuk ketahanan air biasa saja. Dan owner pun berani untuk bagi jaminan macam 365 hari untuk crack protection yang mana termasuk untuk kaca depan dan belakang, dan ada 1 tahun untuk liquid damage protection.
So senang, beli-beli je terus rasa selamat. Tak perlu dah fikir pasal cost repair. Satu lagi benda yang saya suka dekat Honor Magic 8 Pro ni, dia tak paksa kita unlock guna satu cara je. Macam iPhone dia ada Face ID je, tapi dekat Magic 8 Pro, dia ada bagi kita dua cara nak unlock. Sama ada nak guna 3D Face Unlock atau 3D Ultrasonic Fingerprint. Yang mana dua-dua unlock ni sangat laju dan sangat secure. Kalau dari segi cross ecosystem, dua-dua sekarang ni dah lagi senang nak connect antara satu sama lain. Actually korang boleh install Honor Connect dekat iPhone, dekat iPad ataupun MacBook korang. Yang mana fungsi ni boleh senangkan korang untuk share file daripada phone Honor ke iPhone semudah AirDrop je. Even nak transfer data daripada iPhone ke phone Honor ni dah lagi senang dah sekarang. Just guna je app Device Clone, nanti dia akan transfer data macam gambar, video dan konteks ke phone baru korang. Dari segi performance, dua-dua phone ni dia guna chipset yang sangat powerful. Tapi kedua-duanya ada perbezaan dari segi thermal management. Macam dekat Honor Magic 8 Pro ni, dia guna Snapdragon 8 Elite Gen 5 dan iPhone 17 Pro Max guna chip Apple A19 Pro. Chipset A19 Pro ni memang lead dekat bahagian performance, tapi bila guna dalam jangka masa yang lama, saya perasan throttling dekat iPhone lagi ketara. So kebanyakan masa, phone Honor Magic 8 Pro ni lebih stabil dari segi suhu dia. Dan benda ni disebabkan oleh chipset Snapdragon yang lebih efisien, yang mana 35% kurang power consumption untuk CPU. Jadi masa main game berat, dia maintain suhu yang optimal dan kurang berlaku frame drop yang ketara. Jadi secara keseluruhannya, saya tak nafikan yang iPhone ni masih lagi gold standard untuk rakaman video, terutamanya dari segi kawalan dynamic range dan warna yang lebih true to life. Tapi untuk kegunaan harian, terutamanya yang minat fotografi, nak keupayaan zoom dan stabilization yang sangat power, saya nampak Honor Magic 8 Pro ni ada package yang jauh lebih hebat dan lebih praktikal. Dia punya bateri jauh lebih besar, charging laju, ada signal kuat, tahan lasak dan harga dia jauh lebih jimat. RM4,599 untuk Magic 8 Pro dan RM5,499 untuk iPhone 17 Pro base model. So macam mana? Korang pilih iPhone 17 Pro Max ataupun Honor Magic 8 Pro? Cuba korang komen dekat bahagian bawah video ini. Jadi sekian sahaja daripada saya, Aris Ismail, untuk video comparison bagi Honor Magic Pro dan iPhone 17 Pro Max pada kali ini. Jadi bagi korang yang ada sebarang soalan, cadangan ataupun apa jua pertanyaan, korang boleh kemukakan kepada saya. Boleh korang komen di bahagian bawah ini. So, kita berjumpa lagi di lain hari dan waktu. Assalamualaikum dan bye-bye.